Bye! Kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye! Wah, besar betul buah ni. Mesti rasanya manis. Tengoklah ni. Wah, nampak macam sedap je. Joki, bila awak nak balik ke sini? Nak baliklah ni. Saya akan balik secepat mungkin. Tolong saya. Apa dah jadi? Joki, tolong jawab. Joki. Mata-mata, tolong mainkan skrin sebelum ianya terputus. Apa benda tu? Saya rasa mesti Joki dah kena serang makhluk jahat. Mata-mata, cepat kenal pasti lokasi itu di mana. Lokasi dah pun disahkan. Ejen, cepat kamu semua pergi siasat dan cari Joki. Kami jaga ejen akan selesaikan di sini. Nampaknya kejap lagi kita akan sampai lokasi tu. Tapi saya tak nampak pun dusun buah tu. Lupet, awak dah tersilap tempat tak? Tak adalah. Mungkin tempat tu terselindung semak. Lepas kita lalu ni, mungkin kita akan nampak. Kalau macam tu, mari kita teruskan untuk mencari. Tumbuhan kat sini tebal sangatlah. Wah, cantiknya tempat ni. Cantiknya. Wah. Cantiknya bunga yang ada kat sini. Tak ada isyarat navigasi. Kalau lalu sini, akan sampai kebun buah. Rakun, awak tak apa-apa? Saya tak apa-apalah. Fok Mos, kenapa ni? Bunga ni macam ada yang tak kena je. Bunga yang cantik macam ni, mana ada masalah. Jomlah cepat, kita pergi ke kebun buah. Tolong, saya dah tak tahan. Berani nak curi buah saya ya? Sekarang awak terimalah akibatnya. Buah dalam hutan ni kan hak semua haiwan di sini. Bukannya awak punya. Sejak hari ini ia adalah milik saya. Wah, manisnya jus ni. Joki, awak kat mana? Jawablah. Itu suara Kapten Rakun. Kapten, tolong. Saya macam ada terdengar suara Joki je tadi. Cepatlah kita cari. Ini picagari lobak. Memang betul ini Joki yang punya. Mesti dia dah ditimpa masalah. Joki! Joki! Rakun, tolong jangan menjerit sangat. Fok Mos, kenapa awak cakap macam tu pula? Saya rasa bunga ni macam bergerak. Macam mana ia boleh bergerak? Kat sana ada benda bergerak. Saya nak pergi tengok. Bluebear, jangan pergi ke sana. Betul lah bunga ni bergerak. Bluebear! Tolong saya. Kapten Rakun, Joki! tolonglah saya. Rupanya bunga raksasa tu juga yang culik Joki. Tolong lepaskan kami. Siapa berani masuk ke dusun buah saya? Inilah akibatnya. Puteri Rotan, rupanya bunga raksasa ni awaklah yang tanam. Ya, betul. Mereka semua ni lah yang akan menjaga dusun buah saya ni. Dusun buah ni adalah kepunyaan semua. Bukannya untuk awak saja. Saya dah kata saya punya. Ini saya punya lah. Buang masa je lah bertengkar dengan dia ni.
lepaskan joki dan Blue Bear. Kalau tak, terus saya kerjakan awak. Baik awak fikir diri awak dulu. Serang! Bom peledak! Ambil ni, Super Yoyo. Rupanya senang je saya nak selesaikan bunga pelik ni. Dia boleh hidup semula. Itu pun awak pelik kan? Bunga raksasa, cepat makan mereka semua. Nampaknya ada sesuatu yang menghidupkan mereka semula. Baik saya cepat cari. Gelembung halimunan. Terima kasih ya, Fox Moss. Tak mungkin. Ianya ada lagi. Susahnya, dari tadi mereka semua ni tak mati pun. Setiap kali mereka mati, benih kuasanya akan terbang ke bunga tu dan menghidupkan semula mereka. Kalau kita dapat cari semua benda kuasa ni, rasanya kita boleh menghalangnya. Ratu, serahkan pada saya. Saya pergi siasat sekejap. Fox Moss, takkanlah saya nak hadapi semua ni sendiri. Jangan datang dekat sini. Saya dah jumpa. Rupanya benih kuasa ni telah datang dari bunga matahari tu. Ianya bahaya betul lah. Blue Bear, joki! Wah. Saya rasa penatlah. Kali ini, saya lepaskan awak semua. Marilah rasa jus buah ni. Pasal jus buah ni lah joki nyaris dimakan oleh bunga raksasa. Marilah kita sama-sama nikmatinya. Wah, sedap jus buah ni. Joki, Betul ke? boleh bagi saya satu lagi? Tak ada masalah.
Saya ada petik banyak. Mana pergi buah ni? Saya dah tak boleh minum lagi lah. Ada nyamuk lah. Rakun, kehebatan awak menangkap nyamuk tak sehandal perangkap lalat. Pada mulutnya. Terdapat 3 rambut seperti lidah di dalam mulut. Dan banyak jus madu bawah rambut halus. Serangga yang melintas akan tertarik dengan jus madu itu. Bila mereka minum jus itu dan secara tak sengaja menyentuh rambut, perangkap lalat Venice akan tutup mulut dan memakannya. Ada ke cara untuk pepijat yang ditangkap larikan diri? Itu saya tak tahulah. Tak apalah, saya guna untuk tangkap nyamuk dulu. Memperkenalkan ciptaan terbaru saya yang hebat setakat ni. Betul ke hebat sangat? Awak tengoklah sendiri. Masa yang ditunggu-tunggu dah pun tiba. Ciptaan hebat apanya? Setakat sekepit tilam aja tu pun nak kecoh. Ini bukan tilam biasa ya, tapi inilah super trampolin. Kalau awak nak tahu, kuasa lantunannya sangat luar biasa. Betul ke ni? Tilam super trampolin. Biar saya cuba lompat. Hai. Ya, wow. Wah, Blue Band ni memang ciptaan awak yang hebat. Kan betul saya cakap tadi? Wah, awak pun cubalah sekali. Saya tak nak. Nasib baiklah saya tak langgar motorhome kesayangan saya. Kenapa ia boleh bergerak? Motorhome saya! Motorhome saya, awak nak pergi mana tu? Apa yang dah berlaku? Motorhome saya tak sepatutnya bergerak sendiri. Mari kita siasat apa yang berlaku. Hai. Tadi kita nampak dia terbang ke sini kan? Tapi mana dia dah pergi? Awak semua berhenti! Sikit lagi nak kena langgar. Burung, kenapa dengan awak ni? Tadi ada kereta muncul di langit dan terterbang. Sikit lagi nak langgar saya. Saya takut sangat. Itu mesti motorhome saya. Burung, awak nampak tak siapa yang pandu kereta terbang tu? Masa tu saya tak nampak dengan jelas. Saya cuma terlanggar daun di atas kereta. Ada daun. Fox Moss, tolong saya uji daun ni. Ini daun 4 kelopak kepujaan Puteri Rotan. Jadi maknanya motorhome awak boleh terbang sebab daun ni lah. Tak guna. Ini mesti angkara Puteri Rotan tu lagi. Jadi apa kita nak buat sekarang? Jom kita ke sana dan cari motorhome awak. Jangan risau. Sebab tu bukan motorhome biasa. Saya pasti Puteri akan datang minta tolong nanti. Ya? Wah, hebatnya. Akhirnya saya ada rumah sendiri yang boleh terbang.
teruk betul cita rasa Blue Bear. Tapi tak apalah. Saya akan hias rumah ni cantik-cantik. Menarik juga. Ini boleh dijadikan sebagai pasu bunga. Apa kat dalam ni agaknya kan? Pedihnya benda ni. Aduh, habislah. Mata saya tak boleh buka. Macam mana ni? Macam mana nak berhenti ni? Tolong saya. Tolonglah saya. Tolonglah, rumah ni menakutkan saya. Nak keluar sekarang juga. Perhatian. Sistem anti kecurian diaktif. Apa? Apa benda pula ni? Itu isyarat pertolongan. Nampaknya sistem motorhome dah hantar lokasi. Baik, mari kita bertolak. Cari motorhome Blue Bear. Cepatlah tolong saya. Saya nak keluar dari sini. Tengok tu, Puteri Rotan dah terkurung. Tolong saya. Motorhome tu dah nak terjatuh. Mari kita selamatkan Puteri dulu. Saya tahu apa nak buat. Puteri Rotan, cepat tekan butang biru kat pintu untuk buka pintu tu semula. Baik. Butang biru ya. Alamak, salah tekan. Perhatian. Habislah. Sistem Puteri Rotan dah kelajuan salah telah butang. Jangan! Tangan robot! Blue Bear. Hei! Pintu utama dimusnahkan. Puteri Rotan, cepat keluar! Awak terkejut ke? Lain kali jangan berani nak curi motorhome saya. Semua salah awak. Cipta kereta yang rosak. Cepatlah. Selamatkan saya. Hei! Puteri Rotan, bertahanlah. Hei! Super trampolin. Super trampolin. Itu idea yang bagus. Bagus. Tolong selamatkan saya. Giliran kita untuk tolong. Satu chariot.
Lain kali, jangan suka-suka nak curi motorhome saya. Selain saya, bahaya untuk sesiapa masuk dekat dalam tu. Saya pun tak ingin masuk kereta buruk tu lagi. Sakit badan saya tau. Kalau saya jumpa lagi, kereta awak tu akan saya hancur-hancurkannya. Buat penat je kita selamatkan dia. Sikit pun tak ucap terima kasih. Saya tak kisahlah. Yang penting motorhome saya dah selamat. Oh, motorhome sayangan saya. Blue Bear, kenapa kapal terbang kertas tak boleh terbang tinggi? Tak boleh kau ajar saya macam mana nak buat kapal terbang kertas ni terbang tinggi. Kalau nak ia terbang lebih tinggi, awak kena faham beberapa prinsip penerbangan kapal terbang. Pesawat biasanya mempunyai peranti daya pendorong. Awak campak kapal terbang kertas sebenarnya adalah untuk berikan daya pendorong kepadanya. Reka bentuk sayapnya pula rata di bawah dan melengkung di atas. Reka bentuk ni boleh jadikan aliran udara di bawahnya lebih rendah daripada di atas, supaya tekanan di bawah sayap lebih kuat daripada di atas. Jadi terdapat daya angkat ke atas. Daya angkat inilah yang menyebabkan boleh terbang tinggi. Wah, jadi lepas ni saya pun boleh terbang ke ruang angkasa lah. Rakun, angkasa lepas tak ada udara, jadi awak tak boleh terbang ke sana. Melepaslah. Kami dah balik. Mana semua? Mana ni? Komand. Semua cepat berundur. Komander sedang main sorok-sorok? Awak semua dah balik? Saya ada masak sup ni. Marilah semua rasa. Saya dah makan. Kapten Rakun. Nah, cubalah sup saya ni. Baiklah. Habis dah. Sedapnya sup ni. Betul ke sedap? Kami pun cubalah. Sedap. Joki, awak letak apa dalam sup ni? Saya bubur sikit rumput, buah dan cendawan. Semula jadi sihat, bebas pencemaran. Semua suka makannya. Ada banyak lagi. Kenapa dengan semua ni? Saya tak boleh gerak lah. Keracunan makanan? Adakah sebab makanan tu beracun? Saya tak pasti, tapi kita kena siasat. Saya nak ikut tangan robot bawa saya. Lupet, baiknya awak. Lepas selamatkan semua, saya akan belanja awak nanti, ya? Tweet, awak tinggal sini jaga mereka, ya? Tunggu sampai kami balik. Baik. Ada apa dekat depan tu? Lampu yang menarik. Arnab, kamu tak apa-apa ke? Nampaknya belang di badannya sama macam kamu semua. Biar saya periksa dulu, ya. Sama keracunan makanan. Arnab, awak makan apa tadi? Makan cendawan. Adakah semua ni sebab cendawan ni? Saya kutip cendawan tu di sinilah.
Biar saya periksa. Joki, mari tengok sini. Hati-hati dengan spora. Memang cendawan ni beracun. Saya akan buat penawar sekarang. Hai. Dah siap dah. Blue Bear, nah ini penawarnya. Cepatlah makan. Wah, ia memang berhasil. Seronok dah boleh bergerak. Baguslah. Awak dah pulih sekarang. Saya nak buat untuk yang lain. Cendawan merah, cendawan biru, cendawan besar, cendawan kecil, cendawan kesayangan semua. Saya dah datang ni. Wah, nampaknya warna pun lebih menyala. Apa dah berlaku? Ada yang mencuri cendawan saya ke? Semua penawar dah pun siap. Sekarang, mari musnahkan semua cendawan ni supaya tak ada lagi haiwan yang terkena racun. Baik. Siapa berani usik cendawan saya? Puteri Rotan? Rupa-rupanya semua cendawan ni awak yang tanam ya? Saya gunakan cendawan yang cantik ni untuk hias dusun. Tapi awak telah mencurinya. Awak memang tak guna. Haiwan lain yang termakan semua terkena racun. Jangan cakap banyak. Bunga raksasa. Halau mereka tu. Cepat lari. Lengan robot. Serangan penumbuk. Hei. Biar saya uruskan. Hei, apa awak buat tu? Cendawan semua, lakukan serangan spora. Hati-hati, sebab spora ni beracun. Saya ada idea. Sistem SUV. Aktifkan Super Fan. Saya tak boleh bertahan. Joki, naik ke kapal sekarang. Hai. Apa dia nak buat? Hai. Ayo, bertahan. Hai. Kipas kuat. Tak guna. Cahaya solar. Habis cendawan saya. Hancur cendawan saya. Saya tak akan lepaskan awak semua. Spora tiba. Joki, hati-hati. Habislah. Puteri pun terkena racun.
dia sendiri yang cari penyakit kan? Walaupun dia jahat, kita kena juga selamatkan dia. Cepat makan ni. Awak bagi saya makan apa? Penawar racun. Sekarang baru awak tahu bahaya buat semua ni kan? Tapi awak dah rosakkan cendawan saya. Macam mana saya nak hias? Ganti balik. Kami akan tolong hias kebun awak. Kami dah hiaskan untuk awak. Tapi jangan tanam cendawan beracun lagi ya. Terima kasih buat semua ni. Saya sukakannya. Walaupun kita semua telah keracunan, tapi kita berjaya selesaikan masalah cendawan dan lindungi hutan. Kita semua ni hebat kan? Watak utama kali ni macam tak ada je. Saya macam ada terbau sesuatu lah. Adakah Joki masak sup lagi? Habislah kita. Saya dah masakkan sup. Marilah cuba. Cepat muntahkan. Cendawan tu tak boleh dimakan. Jangan risau. Saya ada kaedah pengenalan cendawan. Rakun, awak rasa kaedah tu betul-betul tepat ke? Mitos 1. Cendawan beracun semuanya berwarna cerah, di mana kenyataan ini taklah tepat. Sesetengah cendawan yang tak berwarna cerah juga beracun. Mitos 2. Apa yang tak dimakan pepijat ialah cendawan beracun. Kenyataan ini juga tak tepat. Sesetengah cendawan beracun pepijat juga suka makan. Mitos 3. Cendawan di rumput tak beracun. Sebenarnya banyak cendawan beracun tumbuh di atas rumput. Mitos 4. Cendawan tercala dan mengeluarkan cecair adalah beracun. Kenyataan ini juga taklah tepat. Jadi kaedah pengecaman cendawan beracun sebenarnya tak boleh dipercayai. Untuk cendawan liar, kita tak sepatutnya memetik, membeli ataupun memakannya. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye!